Seterusnya bila kita dah ada layout kita macam ni, contohnya kita dah tak perlulah, kita siap dah. Kita boleh delete yang lain-lain. Contohnya kita nak masukkan background belakang ni. Kalau contohnya kita tak nak color dia warna putih, kita nampak ikon background ni, kita klik. Kita tak nak color putih lah, kita nak color biru lah contohnya, background belakang ni. Bila kita klik atas ni, dia keluar color macam ni, tukar. Ini untuk kita adjust apa warna yang kita nak. Contohnya kita nak warna biru yang soft. Kita dah tarik, kita pilih, nampak dia keluar kat sini, biru yang soft ni, tunjukkan ni color yang kita pilih. Kita save saja. Dan kalau contohnya dekat belakang ni kita nak masukkan background bergambar pula, sama seperti tadi, kita pergi background kita nampak kat sini ada background image, kita klik atas. Kita klik atas, kita cari media manager. Nampak tak background? Contohnya kita nak background dia ada yang ni. Dia dah masuk dalam ni, background image dah masuk. Kita save, klik save. Jadi kita punya cerita tadi tu, kita punya layout kita dah ada background belakang. Tengok bila kita kecilkan dia, ada background belakang. Dan contohnya background belakang paragraf kita ni, kita rasa macam tak nampak kan, kita nak tukar color dia, kita cuma double click highlight. Sebenarnya nak tukar color font ni jadi warna putih, kita just klik font color. Kita boleh pilih color-color apa, warna-warna apa saja yang kita nak. Kita pergi dekat putih ni, tarik putih, dia keluar sini putih, kita just paragraf kita pun sama, kita double click, kita highlight, double click, kita highlight, nak tukar warna putih. Contohnya kita pergi dekat font color, tarik warna putih, jadi putih. Sekarang ni kita dah ada layout kita, dan kita ada layout kita yang ada background belakang ni. Dan seperti biasa, setiap kali buat kerja, kita save.